Latihan kendiri 1.2. Cari nombor 1. Cari panjang lengkok MN setiap sektor MN berpusat di O, kena gunakan pi 3.12. Jadi panjang lengkok punya formula adalah SJ theta. Theta ni dalam radian. Okey. So nombor 1 A1A jejari 12, radian 1.1. So 12 darab 1.1 dapat 13.2. Okay. B jejari 8, sudut 2 rad, ni boleh congak lah, 16 cm. C S jejari 5 per 6 pi 3.142. Sum, tekan je kalkulator. 5 darab 5 per 6 darab 3.142 dapat 13.0917. D MN. Okey, sekarang ni MN. So tengok untuk D, ini bukan lengkok yang kita cari. Sudut ni untuk lengkok MP, kita nak lengkok MN. Baca soalan betul-betul. Jari masa posok, kena cari sudut sini dalam radian. So ini separuh maknanya 180. Separuh 180 maknanya bersamaan pi dalam radian, pi rad sama 3.142 rad. Okay, so kalau sini dah 2.45, so balance sini theta dia adalah 3.142 tolakkan dengan 2.45, dia akan dapat tolak 2.45 dapat 0.692 rad. Baru boleh cari lengkok MN jejari 10 ni 0.692. So gerak tu titik je cm. Okey, siap.